Okey, insyaAllah. Boleh dengar ke semua? Boleh. Recording in progress. Okey, kita buka sesi tadabbur kita pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey, baik. Jadi untuk sesi tadabbur pada pagi ini adalah surah At-Taubah ayat 71 dan 72 yang akan diberikan oleh Ustazah Mariam lah. Jadi sebelum kita jemput Ustazah Mariam untuk memberikan untuk memulakan sesi tadabbur, Ana ingin jemputlah siapa daripada kalangan ikhwah sebab anak sendiri tengah drive untuk membacakan surah Taubah ayat 71 dan 72. Ada volunteer? Boleh insyaAllah. Silakan. Tes. Boleh dengar suara? Boleh. Okey. Surah At-Taubah ayat 71 dan 72, betul? Betul. Jap, Anda tengah-tengah buka jap. Belum? Tengah-tengah buka apps jap. Dia loading sekejap. Surah At-Taubah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan
dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat kedua, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, yakni akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam syurga Adn, serta keridaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya, yakni balasan yang demikian itulah kejayaan yang besar. Sadaqallahul Azim. Allahul Azim. Terima kasih atas alunan bacaan Al-Quran dan terjemahan. Jadi tanpa membuang masa, Ana menjemput Ustazah Mariam untuk meneruskan sesi tadabbur kita pada pagi ini untuk surah Taubah ayat 71 dan 72. Persilakan. Boleh nampak slide? Boleh. Boleh nampak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Akhi Azhad, moderator kita. Okey, untuk pagi ni kita akan tengok berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 71 sampai 72. Walaupun 2 ayat je, tapi dia punya huraian dia tu agak panjang lah. Okey, rasanya dah go through tadi kan, Ana terus Jadi dalam ayat ni dia sebut berkenaan dengan 4 ciri lah, ciri-ciri mukmin. Jadi bila disebut tentang ciri-ciri mukmin ni tak lain dan tak bukan adalah kita semua lah kan. Jadi dia adalah satu refleksi kepada diri kita. Ada tak 4 ciri ni dalam kita punya ni lah karakter ataupun dalam kita punya sifat, ataupun adakah kalau ada dia di tahap yang mana kan. Adakah dah cukup kuat ataupun perlukan pertolongan lagi, maksudnya perlu di-emphasize sikit mana yang perlukan bantuan ke katakan. Okey, jadi sifat yang pertama tu saling tolong-menolong. Kita akan pergi deeper lah nanti. Yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga dirikan solat dan tunaikan zakat. Yang keempat taat kepada Allah dan Rasul. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya kejap. Okey. Ciri mukmin yang pertama adalah saling tolong-menolong. Dia ada banyaklah hadis dan juga ayat Quran yang dikongsikan di sini. Ana tak bacakan dia punya teks Arab lah Antum boleh tengok sendiri dia punya teks Arab. Sebab Ana punya slide ni 20 lebih. Jadi Ana takut lebih masa kalau Ana baca semualah. Okey. Jadi mafhum kepada hadis ni hadis Bukhari, dia kata sesungguhnya seorang mukmin bagi orang mukmin yang lain sama dengan bangunan. Sebahagian daripadanya mengikat sebahagian yang lain. Lalu baginda Nabi merangkumkan atau dia menyantumkan jari jemari kedua telapak tangannya. Maksudnya, okey, cuba antum ni lah masing-masing mencantumkan jari jemari kedua telapak tangan ni. So macam mana? Kalau rasa tu, kalau buat tu erat ke tak erat? Ada longgar tak? Ataupun rasa padat, rasa padu kan? Jadi sepatutnya macam itulah. Bila kita sebut orang mukmin, antara kita semua, keluarga KDMRS, antara adik-beradik kita dengan Hidayah Center, dengan GDM, dengan MyGuide, dengan RDC, dan di-extend pula kepada yang lain kan, kepada MUIS, Jahins, kepada rakan-rakan kerjasama kita yang lain yang
banyak di Sabah dan juga di Semenanjung lah. Jadi macam itulah sepatutnya kita rasa terhadap orang-orang mukmin kita yang lain. Saling melengkapi dan kukuhlah hubungan tu kan. Jadi kalau kita tengok senaraikanlah, mungkin kita dengan Hidayah Center mungkin dah agak kukuh. Tapi ada tak ruang-ruang yang kita rasa longgar ataupun rasa perlu diimprove kan? Okey, jadi seterusnya kalimah aulia juga adalah lawan kepada permusuhan, iaitu berkasih sayang. Typo kat situ. Dan seterusnya ada hadis man la yarham la yurham kan. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, sayangilah siapa yang ada di muka bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Jadi kalau Ana sebut ni dia macam agak teori lah kan. Apa ni, senang untuk kita cakap tapi susah untuk dibuat. Terutamanya bila kita ada terasa hati. Mungkin bukan orang luar pun kan. Kadang-kadang sesama dalam kita punya staff ni pun kadang-kadang ada yang terasa hati, ada yang rasa nak menjauh, ada yang itulah dalam kita bekerja kan. Kenapa dia ni macam ni kan? Kenapa dia buat macam ni? Tapi ingatlah yang kita ni sepatutnya seperti jari jemari itu yang bercantum kuat dan kena sayang menyayangi di antara kita dan saling menolong. Okey, seterusnya hadis riwayat Muslim, perumpamaan sesama orang kaum mukminin dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan seperti satu tubuh. Jika satu anggota merasakan sakit, maka akan membuat seluruh tubuhnya terjaga dan merasakan demam. Jadi, kalau ada antara kita yang sakit, antara kita yang ditimpa kesusahan, adakah kita merasakan kesusahan itu? Adakah kita terus rasa, oh dia ni sakit, kita kena pergi ziarah? Ataupun dia susah, kita kena tolong kan? Dan dia bukan setakat terhenti di sinilah. Dia seluruh orang Islam di dunia ni lah kan, kepada macam dulu ada isu apa Rohingya datang ke Malaysia, kemudian mereka ni jadi pelarian kan. Tapi mereka ni adalah orang Islam. Jadi macam mana kita nak tangani kemasukan mereka ke dalam negara ni? Atau anda buka luas sikit, mungkin ni lah kepada orang Palestin katakan kan. Adakah kita dah jemu memboikot barang-barang yang perlu diboikot? Adakah kita masih merasa kesakitan mereka tu kan? Adakah kita sekadar bila video tu lalu dah tak rasa apa, dah immune? So sepatutnya benda-benda tu tak terjadilah. Asalkan namanya orang Islam, sepatutnya bila ada kesusahan yang melanda, kita sendiri pun rasa kesian, rasa nak membantu, rasa perlu menyokong kan. Jadi poin seterusnya adalah hubungan yang berlandaskan keduniaan tidak akan kekal kan. Seperti mana dalam surah Al-Hash ayat 41. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Ini kita punya musuh lah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mungkin sekarang ni contoh yang senang kita nak petik adalah Israel lah kan, ataupun US, sangat hebat. Dan kalau antum ikut malam semalam pun dia antara ni kan, dah jadi banyak Iran, kemudian Qatar, Bahrain, dia dah expand apa ni pergaduhan tu.
Jadi apa sifat kita, apa yang kita rasa bila kita dengarkan berita macam itulah. Okey. Seterusnya, ni nak recap balik. Tadi berkenaan dengan sifat tolong menolong, iaitu ukhuwah Islamiah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Jadi kita sebagai manusia ni memang memerlukan nasihat lah daripada orang lain kan. Seperti kita tahu, syaitan memang daripada dulu sampailah sekarang kan, daripada Nabi Adam sampailah kepada sekarang, memang tidak jemu menasihat kita. Daripada pagi dalam tidur pun kadang dia kacau kan. Maksudnya 24 jam kita ni sentiasa dibisik dengan buatlah jahat, tak apa, tak perlu buat kebaikan, tak apa, sikit je, tak berdosa. Contohnya lah. Jadi kita sebagai orang mukmin kepada saudara kita yang lain tu, kenalah melawan syaitan tu dengan memberikan nasihat yang baik-baik. Okey. Dan ini dinyatakan dalam surah Al-Imran ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang buruk, iaitu buruk dan keji. Okey, kemudian apa pula masalah kalau kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar ni kan? Sebab memang kalau kita tak buat, dia akan jadi masalah yang besar lah. Seperti yang terjadi kepada umat yang terdahulu. Contoh Yahudi kan. Dan kita pun tahu yang mereka ni, sebabkan mereka tak buat amar ma'ruf nahi munkar ni, mereka telah dilaknat oleh Allah seperti dalam surah Maidah ayat 78-79. Telah dilaknati orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa, putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Jadi dia ada dua sifat lah, iaitu derhaka dan juga melampaui batas. Dan seterusnya, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tahu juga bila manusia ni melampau, azab Allah tu dia turun secara menyeluruh. Maksudnya macam tsunami di Aceh dulu kan. Bila azab Allah turun tu dia tak mengira lah. Maksudnya kita ni baik ke, kita ni jahat ke, tak. Bila Allah dah turunkan azab, Allah turunkan kepada semua dan tidak ada yang terkecuali. Dalam surah Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan takutlah kepada Allah dan bukan takut kepada manusia kan. Selalu bila kita nampak keburukan, memang susahlah untuk kita kita menegur selalunya kan. Tapi kita kena ingat bahawasanya manusia tu, kalau kita takut dengan manusia, adakah kita melebihi ketakutan kita kepada Allah? Taklah sepatutnya. Sepatutnya kita takut kepada Allah dan bukan takut kepada manusia kan. Dan ketakutan tu dia lebih lagi. Sebabnya takut kita ni akan digantikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.
Jadi kita berdoalah semoga kita ni tetap sabat di jalan ini, tetap bersama-sama dalam dakwah kan, sampai ke akhir hayat. Dan Allah cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Allah. Dan kita sendiri bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin, orang-orang kawan-kawan seperjuangan kita, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Jadi mungkin kita punya dakwah ni kadang-kadang ada juga orang yang mencela. Dan mungkin Ana rasa antum pun ada juga pengalaman lah yang orang tidak suka kita berdakwah kan. Orang menutup jalan-jalan dakwah. Bahkan bukannya orang kafir kan. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun boleh jadi menutup pintu-pintu dakwah yang kita nak buka kan. Jadi bukan Allah sebut bukan Allahumma salli ala Muhammad. Ana lupa dah poin Ana. Tak apalah. Nanti kalau Ana ingat, Ana nilai sambung semula lah. Okey, dan seterusnya orang yang tidak mencegah kemungkaran, dia akan dikenakan dengan azab sebelum dia mati. Takutlah bila Ana baca ni kan. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki berada pada suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, sedangkan mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan seksa kepada mereka sebelum mereka meninggal. Semoga kita mampulah untuk apabila ada kemaksiatan tu mampu mengubah kemaksiatan tu kan, dan Allah tidak menyiksa lah kita atas sebab kita tidak menegur atau mencegah kemaksiatan tersebut. Kemudian hadis riwayat Tirmizi dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, nescaya Allah akan mengirimkan seksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Jadi salah satu juga takutlah kan bila kita tak amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian Allah bagi seksanya. Lepas tu bila kita berdoa pun, doa tu tak lagi bermakna, dah tak ada nilai, dah tak dikabulkan kan. Allah dah tak terima dah. Kemudian seperti yang kita semua tahulah, paling kurang kita tidak setuju dengan hati, tetapi kita tahulah itu adalah sembah lemah iman kan. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, cegah dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Tapi itulah selemah-lemah iman. Cuma itulah dia, dakwah ni dia seni kan. Bila kita nak mencegah dengan tangan, bila kita nak mencegah dengan lisan, bila kita nak mencegah dengan hati kan. Ana rasa paling senang untuk kita mencegah dengan tangan adalah bila kita ada kuasa. Maksudnya bila kita menjadi pemerintah, bila kita boleh set rules kan, bila kita boleh buat manusia ni mendengar apa kita punya kata-kata. Sama juga bila kita ni adalah parents, adalah ibu bapa kepada anak-anak.
sebab kita ada kuasa. Jadi senang untuk kita mencegah dengan tangan, kan. Dan hati pula bila kita dalam keadaan yang betul-betul tak ada kuasa lah. Bila kita contohnya yang apa Ammar tu kan, dia terpaksa, kalau tak dia akan disula sampai mati kan. Jadi dia terpaksa hanya menidakkan dengan hati. So itulah peringkat-peringkat dia kan. Mungkin dengan bila kita seimbang, maksudnya kita dengan orang tu adalah pada taraf yang sama. Jadi yang terbaik adalah dengan lisan, dengan menasihati dengan cara yang terbaik lah. Jadi penting sebenarnya kita ni ada kuasa. Dan kita ni boleh identify kita punya siapa yang berada di bawah kita yang kita boleh cegah dengan tangan. Siapa yang kita boleh cegah dengan lisan. Siapa yang kita hanya setakat boleh berkata-kata dalam hati kan. Cumanya ini ini anak punya pendapat lah. Mungkin antum ada pendapat lain. Nanti boleh kongsikan lah. Dan juga jangan bercakap benda yang kamu tak buat lah kan. Cakap tak suruh kau bikin. Dalam hadis Bukhari, pada hari kiamat akan dihadirkan seorang yang kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor kedai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata, "Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kami buat makruf dan melarang kami buat mungkar?" Orang tu berkata, "Aku memang memerintahkan kalian agar buat makruf, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian berbuat mungkar. Namun malah aku mengerjakannya." Jadi kena buatlah apa yang kita cakap tu kan. Takut baca dia punya ni pun takutlah. Padahal dalam neraka tu anak rasa kalau dia neraka kan, orang semua patutnya disibukkan dengan siksaan sendirilah. Tapi ahli neraka tu dia boleh berkumpul dan bertanya pula kan, apa jadi ni? Macam maksudnya ini adalah kejadian yang sangat pelik dan aneh lah untuk terjadi kan. Semoga kita pun sentiasa sedarlah apa yang kita katakan dan buatlah apa yang kita katakan. Okey, baru poin kedua. Poin ketiga, dirikan solat dan tunaikan zakat. Dan mereka sendiri ni, ciri-ciri mukmin ni, mereka banyak melakukan amal ibadat dengan sempurna. Dia banyak dan sempurna. Maksudnya bukan hanya setakat solat dan zakat lah. Sebab solat dan zakat ni dia adalah ringkasan. Maksudnya rangkuman. Kalau kita sebut solat dan zakat, maksudnya termasuk juga dengan ibadah lain. Jadi solat adalah wakil ataupun ibadat yang berhubung dengan Allah. Tapi zakat adalah contoh amal ibadat dengan manusia. Okey. Kalau kita tengok susunan ayat ni, dia disebut amar ma'ruf nahi mungkar dulu, iaitu tujuan. Baru disebut solat lah dan zakat, iaitu cara kan. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Ankabut ayat 45, ini sangat menakutkan lah. Sebabnya kalau kita solat tapi masih lagi melakukan kemungkaran, maksudnya ada masalah lah dengan kita punya solat tu kan. Adakah kita terburu-buru dalam solat, tak tamadninah, adakah kita
kurang disiplin, macam mana kita punya wuduk, adakah kita sujud dulu sebelum sebelum imam. So benda-benda tu uh, adalah kita perlu tengoklah, perhalusi dan perbaiki. Okey, kemudian poin keempat, taat kepada Allah dan Rasul. Dan untuk taat kepada Allah, sebenarnya kita kena belajar tafsir Quran. Taat kepada Rasul, kena belajar hadis. Dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Um, hmm. Mereka pasti Allah akan beri rahmat. Antara rahmat yang Allah akan berikan adalah syurga. Dan segala nikmat di dalamnya. Semualah di dalam syurga tu. Um, Ini sebab kita sebenarnya tak dapat masuk pun ke dalam syurga melainkan dengan rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun daripada kalian yang dimasukkan syurga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka kerananya. Tidak juga aku, kecuali kerana rahmat daripada Allah. Jadi maksudnya akhirnya lepas kita berusaha apa semua kan, akhirnya memang hanya dengan rahmat Allah lah kita ni dapat masuk ke dalam syurga. Jadi jadilah hamba yang sentiasa berusaha untuk menyempurnakan kita punya amalan-amalan kan, menyempurnakan kita punya solat, tunaikan zakat, dan semua tambahlah kita punya amal ibadah yang lain kan. Sebab itu penting juga kita ada mutabah amal kan. Tengok untuk kita sentiasa perbaikilah apa yang dah buat ni, dah buat sekian-sekian, apa lagi yang kita boleh tambah dalam kita punya rutin harian kan. Tapi anak cakap ni anak takut juga, anak kena buat lah. Okey. So ayat ke-72, Allah menjanjikan pada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar, itu adalah kejayaan yang besar. Okay. So dalam ayat ni dia ada 3 poin lah. Iaitu pertama, syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lepas tu tempat tinggal yang indah dekat syurga Adnin. Lepas tu keridaan Allah itu lebih besar daripada syurga. Okay, poin yang pertama. Janji Allah tidak sama dengan janji manusia. Sebab apa? Sebab walaupun manusia ni dia berjanji, tapi manusia ni dia sentiasa ada halangan ataupun batasan kan. Contoh kita janji, insya-Allah petang ni kita jumpa. InsyaAllah, ataupun dia berkomit, insyaAllah nak derma kan, nak derma sekian-sekian jumlah kepada KDMRS. Tapi mungkin bulan tu kereta dia rosak kan. Mungkin bulan tu dia sakit. Jadi dengan semua keterbatasannya tu, dia nak bagi tapi tak dapat kan. Nak bagi banyak sekian-sekian tapi dapat bagi sikit. Tapi kalau Allah dia dah berjanji, dia memang akan tepatilah. Maksudnya dia adalah guaranteed kan, sealed. Memang tak ada keraguan kepadanya. Okey. Poin seterusnya adalah sungai adalah nikmat jasmani. Kita suka, kita pandang tinggi kan. Terutamanya kepada bangsa Arab lah. Sebab memang mereka ni hidup di padang pasir, kurang air semua kan. Dan tempat yang ada air adalah tempat bercutian yang paling mahal sekali kan. Atas air, katakan dekat Semporna, dekat mana-mana lah kan. Dan kita ni suka healing.
berdekatan dengan air seperti laut, sungai ataupun air terjun, pergi hiking, pergi camping, duduk tepi laut, semua tu adalah terapi untuk kita kan. Jadi Allah beri motivasi dengan mengatakan di syurga itu mengalir pelbagai jenis sungai. Dalam surah Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Air, maksudnya dia konsisten. Dia tak basi air tu kan. Dia tak ada bau yang tak menyenangkan. Kalau kita mandi di kolam renang, bau klorin. Kalau kita mandi di sungai kan, kadang terdedah kepada kencing tikus. Tapi itu semua tak ada. Sungai-sungai daripada air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai daripada khamr yang lazat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai daripada madu yang disaring. Daripada alkohol dan macam-macam lagi lah. Mungkin ada orang dia suka mandi susu kan, supaya kulit dia cerah. Ada orang dia mandi volcano punya ash tu. Dia juga ada punya khasiat. Macam-macam lah. Okay, kemudian bayangan sebegini pun sudah cukup hebat. Tidak terbayang oleh panca indera kita kan. Mungkin ada yang tertanya, buat apalah nak mandi daripada air madu kan. Dan dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pula. Apakah maksud sungai itu di bawah? Boleh bermaksud sungai di bawah rumah atau di bawah pokok-pokok di syurga. Atau yang lagi menarik sebenarnya, mungkin kita boleh mengawal di mana sungai itu mengalir kan. Mengalir ke mana? Ke atas ke bawah ke kanan ke kiri ke, dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Insan ayat 6, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya kan. Contoh kalau kita pergi hotel, pergi bercuti, pergi mana-mana lah kan. Walaupun kita berada di hotel yang paling mahal di dunia sekalipun, hotel bawah laut ke kan, kita sebenarnya tahu dalam hati kita yang memang kita akan tinggalkan hotel tu. Dia ada deadline. Jadi tak samalah dengan yang mereka yang boleh masuk syurga ni. Mereka kekal di dalamnya kan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya, tidak akan jadi nasib seperti Nabi Adam. So inilah antara contoh gambar-gambar. Macam manalah nak hilangkan benda ni? Ini sungai ke laut? Semua ni pantai sungai. kan, pantai. Ini sungai, Gunung Gandang. So inilah antara keindahan yang kita boleh cuba bayangkan lah. Tapi itulah orang nak dengar Anwar Al-Awlaki, dia kata orang yang paling last pun masuk syurga lepas dia masuk neraka apa semua kan. Maksudnya dibersihkan daripada dia punya dosa. Orang yang paling last pun masuk syurga, dia diberikan 10 kali dunia. Jadi maksudnya, dan Ana pernah dalam tadabbur pun dengar jugalah yang sebenarnya bila kita berada di dalam syurga ni, dia pengalaman tu dia lebih baik setiap hari. Maksudnya dia punya experience tu, oh ini dah best lah. Tapi rupanya esok tu lagi best. Esoknya lagi best kan. Jadi memang tidak terbayang lah keindahan dunia ni.
Kita hanya boleh cuba-cubalah tengok. Dunia yang indah ni pun dah cukup indah kan. Bila kita makan pun, oh sedap dah makanan ni. Tapi mungkin makanan di syurga memang lebih lebih tak tergambar lah dan tak terkata dia punya kelazatan. Dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga adil. Di dalam syurga, penghuni syurga akan mendapat rumah dan istana yang indah-indah. Dan kita semua akan berasa sangat berpuas hati kan, dengan perkara tersebutlah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah kemah untuk orang mukmin yang terbuat daripada sebuah mutiara yang berlubang. Ada mutiara yang berlubang. Panjangnya 60 batu. 60 batu. Tak tahulah, mungkin dia macam gua ke apa kan. Gua yang cantik lah kot. Mutiara yang cantik. Iaitu di langit. Dekat langit pula tu. Bagi orang mukmin di dalam kemah itu terdapat banyak isteri yang dia berkeliling menggilir mereka. Sebahagian daripada mereka tidak melihat sebahagian yang lain. Maksudnya ramai sangatlah kan. Maknanya dalam syurga nanti dah tak ada kerja. Dah tak ada lagi ibadah yang perlu dilakukan. Semua perkara yang kita tahan di dunia ini, maksudnya kita tahan nafsu kita untuk makan, tahan nafsu tengok perempuan cantik, tengok lelaki handsome kan. Tahan daripada minum apa? Alkohol. Tahan daripada ambil dadah. Tahan daripada semualah. Banyak perkara yang kita tahan di dunia ni. Tapi semua tu dibenarkanlah di syurga kan. Inilah balasan yang kekal, abadi untuk mereka yang sanggup bersusah payah semasa di dunia. Dan keredaan Allah adalah lebih besar. Kalau sebelum ni kita sebut tentang sungai-sungai apa semua kan, nikmat jasmani, ini pula nikmat rohani. Nikmat rohani yang paling besar adalah redha Allah. Kalau ada mak ayah yang dia tengok anak dia menjadi kan, dia bangga dengan kemenjadian anak dia tu. Bayangkan kalau Allah pun redha dengan kita dan Allah pun menyebut-nyebut nama kita kan. Jadi itulah nikmat yang paling besar, yang lebih besar daripada nikmat jasmani kan. Jadi berapa ramai orang yang duduk dekat rumah yang mewah kan, tapi hati tak tenang. Berapa ramai kes-kes yang apa kita dengar selebriti kan, artis yang mereka ni ada duit yang sangat banyak tapi hati mereka kosong. Tapi ada juga yang kita nampak sangat miskin tapi hati tenang. Jadi mana yang kita lebih suka? Hati yang tenang ke ataupun kaya? Kita suka dua-dua lah kot. Tapi yang sangat yang sangat kita perlukan sebenarnya adalah ketenangan, nikmat rohani. Jadi dalam hadis ni, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni syurga, hai penghuni syurga. Mereka menjawab, labbaik wahai Tuhan kami terima seruanmu dengan penuh kebahagiaan dan semua kebaikan berada di tangan kekuasaanmu. Allah berfirman, apakah kalian telah puas? Mereka menjawab, mereka tu hopefully kita lah Kenapa kami tak puas, wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun daripada makhlukmu. Allah berfirman, mahukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal dari semua ni? Lepas tu kita jawab, wahai Tuhan kami, adakah sesuatu yang lebih utama daripada semua ini? Allah berfirman, aku halalkan bagi kalian redaku, maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian sesudahnya untuk selama-lamanya. Jadi inilah nikmat rohani yang paling besar kan. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kejayaan yang agung. Kejayaan dapat masuk syurga, dapat redha Allah, adalah kejayaan yang sangat besar kan. Dan
perkataan yang digunakan untuk kejayaan dalam ayat ini adalah fauz. Fauzu. Bermaksud kejayaan yang didapati setelah terlepas daripada sesuatu yang kita tidak suka. Apa yang kita tak suka tu? Terlepas daripada masuk neraka. Setiap kali sebelum kita masuk syurga tu kan, dekat padang mahsyar, kemudian lalu titian sirat. Titian ni direntas bawah di neraka kan. Dan ada kita nampak orang-orang yang jatuh ke dalam neraka. Tapi hopefully kita ni adalah orang-orang yang terus dapat masuk ke syurga, dapat melalui titian sirat dan terus dapat fauz. Itulah maksudnya, terlepas daripada apa yang kita tidak suka kan. Jadi itulah kesyukuran yang sangat besar. Nikmat syurga itu lebih bermakna bila kita sedar yang kita boleh je termasuk ke dalam neraka, tapi sebenarnya kita masuk ke dalam syurga. Okey, jadi seterusnya. Habis. Alhamdulillah. Okey. Lagi. 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 So, Ana rasa itulah daripada Ana. Memang panjang 25 slide. Walaupun ayatnya 2 ayat saja, tapi Ana rasa sangat pentinglah untuk kita ni kan refleksi semula. Adakah kita ada 4 ciri ni kan? Dan harapnya kita masuklah ke dalam syurga Allah. Amin. Dan mendapat redha Allah kan? Mendapat nikmat rohani yang terbesar. Okay, itu je. Ana serahkan semula kepada Azhad. Angah nak tambah. Sabar. Boleh nak tambah lagi. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Mariam atas perkongsian Tadabbur At-Taubah ayat 71 dan 72. So kalau kita tengok dalam Al-Quran ada banyaklah ciri-ciri mukmin, ciri-ciri Muslim yang digariskan kan. So kalau tengok di penghujurkan ayat biasanya macam wa antum mu'minun kan. Itu antara ayat-ayat yang menggambarkan ciri-ciri mukmin lah. So dalam konteks ni ciri-ciri yang digariskan lambat lah, seperti mana yang di Mariam. Jadinya kalau kita tengok dalam 4 ciri-ciri ni dia terbagi kepada 2 lah. 2 yang pertama tu adalah kita punya role sebagai khalifah lah. Dan 2 yang kedua tu adalah role kita sebagai seorang abid, seorang hamba kepada Allah. Ini antara crucial point yang memisahkan antara seorang yang beriman dan seorang yang hanya seorang Muslim lah. So terpulang pada kita untuk pilih lah. So anak rasa kita yang dalam KDMRS Muslim ni insyaAllah part khalifah tu terjaga sebab kita memang buat dakwah kan. Kita punya nature organisasi kita adalah dakwah. Dan kalau tengok khalifah ni role kita sebagai khalifah ni adalah benda yang interaksi dengan manusia yang lain lah. So itu yang membezakan orang itu mukmin ataupun tidak. So kalau kita sekadar ibadah kita seorang kan, syok diri kata kan, bagi Ana macam tak cukup lah. Sebab macam sebab memang Allah dah cakap kan, Allah jadikan manusia kan. So kalau kita sekadar menjalankan separuh daripada tugasan yang diberikan oleh Allah, macam tak lepas kot, tak lulus kot. So kalau macam tengok biasanya untuk dapat certification, untuk dapat pensijilan, biasanya akan perlukan ni lah, kurang-kurangnya macam 60-70% yang baru pas. So kalau kita buat separuh je memang tak lulus kot.
So itu apa yang Ana faham lah kan. So Ana buka lah kepada sesiapa yang ingin tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya Azhari. Boleh? Pakcik ulas sedikit je. Yang pertama berkenaan dengan tadi alkohol tadi. Jadi setakat yang Ana faham lah, dia bukan alkohol per se lah, dia di akhirat, di jannah nanti dia arak yang tidak memabukkan. Itulah mungkin lebih tepat lah, insyaAllah. Dia bukan alkohol per se lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita lihat dalam media sosial sekarang, kan ada perang Israel ni. Jadi ada seorang ustaz lah, Ana pun tak tahu latar belakang dia. Mungkin latar belakang dia lebih pada saluran Syiah lah kan. Cuma untuk perkongsian je lah. So, dia kata ayat tadi lah, ayat Al-Ma'idah yang disebut dari Maryam tadi kan. Pada siapa yang murtad dari agama dia, maka Allah akan ganti dengan satu kaum yang Allah cinta pada mereka, mereka bercinta pada Allah. Begitu lebih kurang Jadi dia kata yang murtad pada agama ini ialah para sahabat Nabi selepas Nabi wafat murtad pada Allah SWT. Jadi kadang ayat tu sama tapi dia punya neraca dia berbeza. Jadi kita bukan itu sepatutnya yang ditujukan sepatutnya kita sekarang tuju pada pertentangan di antara Zionis dengan umat Islam kan. Jadi sebenarnya agak menyeleweng lah kalau dia kata dia tafsirkan murtad pada agama itu ialah para sahabat yang murtad setelah wafat Nabi SAW. Dia keluar ada hadis, banyak hadis, tapi hadis itu betul, tapi dia punya tafsiran dia berbahaya kerana dia macam ambil daripada jalur Syiah lah. Itulah mungkin ada yang dah terlentas dengar cakap ustaz tu memang hebat lah. Tapi kalau kita tak hati-hati, kita mungkin terjebak lah dengan senario sekarang. Kita jadi salah faham, insyaAllah. InsyaAllah, itu sajalah. Terima kasih Haji Azhari. Ada yang lain ingin tambah lagi? Assalamualaikum. Ana mungkin tambah sikit lah kot. Okey, berkenaan dengan kedua-dua ayat ni, dia sangat menarik lah, sangat menarik perhatian kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia merupakan satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman, apa akan mereka dapat dengan melalui syarat-syarat yang kita kena ikutlah, kita kena follow kan, seperti yang sudah dikongsikan oleh Puan Maryam tadi. Okey, sebagaimana kalau macam bila ada pertandingan kan, pertandingan dibuat, mungkin ini satu analogi yang anda buat lah. Satu pertandingan tu dibuat dengan adanya hadiah-hadiah yang sangat menarik, sangat cantik. Dia bukan biasa-biasa hadiah. So pasti setiap yang peserta-peserta yang ikut pertandingan tersebut, dia akan bersungguh-sungguh untuk bertanding kan. Jadi kenapa Allah gambarkan atau ceritakan melalui Al-Quran gambaran berkenaan dengan syurga dengan adanya sungai-sungai mengalir di bawahnya, hidup kekal di dalamnya, tidak bekerja dan sebagainya, dengan merasai nikmat yang selama-lamanya, supaya kita ni orang-orang beriman bersungguh-sungguh dan memastikan kualiti amal kita tu dengan kita beramal dengan yang terbaik lah. So ini pun salah satu poin penting juga untuk kita sebenarnya sebagai pegawai dakwah, untuk kita sampaikan kepada mad'u kita, especially kepada saudara baru yang baru masuk Islam, yang mana mereka ini
sebenarnya masih belum dapat gambaran sepenuhnya lagi apa mereka akan dapat sebenarnya bila mereka masuk Islam kan. Jadi kadang-kadang bila kita ni sebagai manusia biasa tidak dinafikan kadang-kadang kita ni ialah iman turun naik dan sebagainya kan. Bila kita ada sesi tadabbur macam begini, ada sesi menyampaikan tentang apa ni Al-Quran, janji-janji Allah SWT, kita je semangat kan. Macam tadi pun Nana macam seronoklah macam mau tambah lagi kan. Tapi apakan daya masa itu terhad. Jadi sekali itu sajalah. Okey, masa yang ada. Maksudnya di sini betapa pentingnya dengan untuk kita mendengar ataupun refleksi diri balik membaca Al-Quran dan sebagainya dengan memahami Al-Quran supaya semangat itu sentiasa ada dan ialah of course supaya kita tidak lupa apa tujuan sebenarnya kita di dunia dan sebagainya. Di samping janji Allah SWT iaitu kita akan mendapatkan syurga, pasti dan pasti kita perlu beri perhatian juga yang mana syurga ini tidak kita akan dapat melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana dapat rahmat Allah tu? Tidak lain tidak bukan dengan kita mengikuti apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ana mungkin apa tu tambah sikit sini. Dalam berdakwah kepada apa bukan Islam ni ataupun belum Islam ni, kita boleh sebut ataupun anda pernah sebut bahawa apa Islam ni merupakan apa nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni pelbagai nikmat yang kita terima dan Islam ini adalah merupakan nikmat yang terbesar. Dan mengapa apa Islam tu apa merupakan nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi daripada sini apa kita akan bagi tahu yang pertamanya ialah apa tu seorang itu layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang satu lagi ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ni kita lihat dalam ayat 72 ni Allah Taala dahulukan dahulukan tentang syurga baru kemudiannya disebut keredaan reda Allah kemudian padahal kemudian disebut reda Allah itu yang lebih besar lah lebih besar daripada syurga. Jadi mungkin untuk kita berdakwah kepada manusia ni, especially yang bukan Islam ni, yang mereka ni lebih mentingkan habuan ataupun balasan, mungkin itu syurga itu perlu disebut lebih awal. Sebab itu senang ataupun mudah dibayangkan oleh orang bukan Islam dan mereka dapat hargai. Kemudian barulah kita sebut satu lagi ialah reda Allah Subhanahu Wa Taala, penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga diperoleh apabila seorang itu menerima Islam dan itu adalah lebih besar lagi daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala lah kalau ikut di sini itu sedikit inilah mungkin ada Mariam ataupun apa boleh tambah sikit komen tentang Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sangah dan Haji Rahman. So, saya rasa itu saja kot untuk sesi tadabbur kita pada hari ini.